Sebanyak 15 juta ringgit peruntukan telah diluluskan kerajaan melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi melaksanakan projek bekalan air bersih luar bandar di kawasan Ulu Roban. Ahli Dewan Negara Senator Pilih Peter Tinggom berkata, daripada jumlah tersebut, RM720,000 telah diluluskan bagi menjalankan kerja-kerja awalan di tapak projek yang bermula tahun ini. Untuk bisik berita mana kak mai ko ngagai kita serumah ngagai semua kita 8 itik rumah panjai ba Ulu Ruban itu maya bawam Dewan Negara bulan 7 tahun ke udah bulan 12 tahun ke udah bulan 2 tahun tu tadi bulan 7 4 kali ko mai penusah kita pasal air. Puji Tuhan tu tadi udah bisik sawut Kementerian Desa dan Wilayah sudah di-approve 15 juta awak ke kita bisik air. Kita sampai ke kita di rumah Nuan Pu tu rumah luang Pawang tahun tu pra pelaksanaan dia tu sudah benuang ngeluar ke tender. Tahun tu ungkos di-approve 720,000. Beliau berkata projek tersebut apabila siap kelak bakal memberi manfaat besar kepada penduduk di 8 rumah panjang di kawasan Empawong, Ulu Roban dalam mendapatkan bekalan air bersih dan terawat. Menurutnya, skop kerja bagi projek tersebut melibatkan pemasangan sistem perpaipan baharu, sambungan rangkaian air utama serta pembangunan infrastruktur sokongan lain bagi memastikan penduduk luar bandar setempat mendapat kemudahan air bersih yang lebih stabil dan berkualiti pada masa akan datang. Jelas beliau lagi kelulusan projek itu amat melegakan selepas isu berkenaan dibawa berkali-kali ke Dewan Negara sejak Julai tahun lalu sebelum akhirnya mendapat kelulusan daripada kementerian terlibat. Dengan kerja awal yang kini sedang berjalan, beliau yakin projek tersebut mampu memberi impak besar kepada kualiti hidup penduduk sekaligus menyelesaikan isu akses air bersih yang berlarutan sejak sekian lama.